Second leg round of 16 ACL Elite, Sans Frese Hiroshima bertemu dengan JDT. 3 kali dah kedua-dua tim ni berjumpa dalam ACL Elite pada musim ni je. First time dalam grouping ACL Elite dekat Hiroshima, JDT kalah 2-1. JDT time tu main 10 orang. Kali kedua first leg round of 16 ACL Elite, JDT bertemu dengan Hiroshima di Stadium Sultan Ibrahim. Kali ni Hiroshima pula yang main 10 orang, diorang kalah 3-1. Sekarang second leg round of 16, kedua-dua tim ni main lengkap dengan 11 player sepanjang full time. Hiroshima turunkan 100% player anak jati Jepun dalam first 11, termasuklah dekat sub, semua memang anak jati Jepun. Penjaring 2 gol Hiroshima time menentang JDT sebelum ni, Akito Suzuki pun ada dalam first 11. JDT pula lupa, tak boleh nak sembang pasal anak jati sebab ini tournament level ACL Elite, bukan level Sukma. Basically Hiroshima control ball possession lah dengan 64%. Cuba merencana attacking demi attacking yang pantas, tapi diorang tumpul daripada segi finishing. 16 kali try, 1 kali je on target, itu pun yang daripada gol penalti. Record shoot JDT lagi baik lah, 6 kali try, 4 on target. JDT nampaknya memang turun dekat Hiroshima ni dengan game plan untuk main defensif, tapi bukan dengan cara parking bus. Itu yang membuatkan Hiroshima cuba cari space, gerakkan bola daripada kiri ke kanan, tapi masih gagal buat sebarang percubaan yang tepat. Nak pecahkan tembok pertahanan JDT daripada tengah tak dapat, daripada flank hantar crossing ke dalam kotak penalti, semua bola dikeluarkan dengan baik oleh player-player JDT. JDT bijak kontrol tempo, tak terikut sangat dengan tempo Hiroshima yang try nak main laju sebab diorang pressure nak score at least 2 gol dalam match ni. Nampak memang player JDT tak ada urgency lah untuk dapatkan gol lah. Kutip throw in pun relax-relax je. Goalkeeper JDT Zubiore sepak goal kick pun delay je. Sesekali JDT attack tapi tak cukup efektif, macam lost connection sikit dengan player midfield JDT. Percubaan JDT paling berbahaya pada minit 43 tu lah. Cubaan Oscar Arribas terkena tiang. Second half, Ege Ekeche masuk menggantikan Afiq Fazail. Ingatkan JDT tukar taktikal untuk tingkatkan urgency sikit menyerang. Tapi rupanya JDT lagi compact bertahan dengan 5 pertahanan, 4 player dekat second layer. Harapkan Jairo atau Marcos Gilmer collect long ball dan attack. Ketumpulan Hiroshima untuk mendapatkan gol menyebabkan head coach diorang membuat pertukaran 3 player dekat bahagian attacking. Time tu memang dah desperate sangat lah untuk dapatkan gol. Akhirnya gol Hiroshima yang dinanti-nantikan datang pada minit akhir daripada penalti. Match sebelum ni Nene bagi on goal, kali ni Nene bagi penalti pula lepas bola terkena tangan dia dalam kotak penalti. 5 minit extra time nampaknya tak cukup lah untuk Hiroshima tambah lagi at least 1 gol untuk dekatkan aggregate kepada 3 sama. Walaupun menang 1-0, Hiroshima still gagal mencipta sejarah kelab untuk pertama kali layak ke suku akhir ACL Elite. Sebaliknya JDT yang berjaya mencipta sejarah bola sepak Malaysia, berjaya berada di dalam kelompok 8 kelab terbaik di Asia pada musim ni. Awal-awal musim ada fans JDT yang meragui kredibiliti head coach baru diorang, Zizko Munoz. Dalam grouping ACL Elite kalah kepada Buriram United 2-1. Lepas tu match yang sepatutnya menang boleh seri pula kepada Makida Zelvia dan juga Shanghai Port. End up Zizko Munoz yang carry JDT comeback dalam ACL Elite pada musim ni, mencipta sejarah bola sepak Malaysia. Match suku akhir sampai ke final sepatutnya berlangsung dekat Jeddah, Arab Saudi pada bulan April 2026 ni. Tapi dengan situasi perang dekat Timur Tengah tu, ada kemungkinan match ni akan postpone ataupun bertukar location. Dah ada lah hura-hura katanya Malaysia ada dalam list untuk tukar location tu. Kalau betul lah, ini memang peluang JDT untuk terus cipta sejarah, pergi lebih jauh dalam kempen ACL Elite. Lagi-lagi kalau match ni berlangsung di kubu kuat JDT, Stadium Sultan Ibrahim, silap-silap boleh sampai ke semi-final, boleh sampai ke final. Kalau betul-betul lah sampai ke final jadi champion pula, memang haters JDT berbulu je. Kalau nak match ni berlangsung di negara yang lebih natural, aku rasa Korea Selatan ataupun Australia sesuai juga sebabnya tak ada mana-mana wakil daripada kedua-dua negara ni. Okey, tu je. Bye-bye.